Jadi cara untuk kita nak bagi mata ni tak lari, kita kena bak sikit je dulu, bak slow je. Okey, buat gitu. Dia ada macam gini. Kalau kita select benda ni, okay, nampak tak ni? Tempat yang kita dah tebuk tadi, dia tak lari pun. Pasal apa? Kita tebuk pelan-pelan. Kalau kita tebuk laju, benda ni lari ke sana ke sini, nanti pecahlah tepi-tepi ni ataupun rosaklah mozaik tepi-tepi ni. Jadi yang ini kita lekatkan balik lah. Yang penting jangan bagi gini. Macam gini tak nak, gini tak nak. Gini tak nak. Tapi kalau gini, tolak gini, dia hilang lah. Kita nak dia lekat terus tempat kawasan yang tebuk ni ke mozaik ni. Masking ni rapat terus. Tak ada sikit pun gelembung ke ataupun macam garisan yang tadi. Ada garisan tadi, kalau tak boleh buat, kita ganti masking tape lain lah. Sebab kalau ada garisan ni, macam tadi, kita takut pecah lah mozaik ni. Jadi, kita kena pastikan betul-betul ni, biar benda ni rapat ke mozaik ni. Okay, lepas tu, benda tadi, letak macam ni, dan kita buat laju. Kalau kita buat pelan-pelan boleh tak macam ni? Kita risau benda ni pecah, mozaik ni pecah. Yang masking tape. Jadi kita boleh pasang plug plastik. Okay, betul dia macam gini lah. Ini yang sekepi lah. Kalau kita pakai, buat macam ni lah. Okay, lepas tu dah boleh letak je macam ni. Okay, cuma kalau saya ni, saya lebih suka lah buang kepala dia yang macam hujung ni. Pasal kalau kita tak buang, nanti dia lekat ke atas ni, nanti ada benjol lah, tak cantik lah. Kalau nak pasang tu pun boleh juga mana-mana. Cuma kalau saya ni, potong je lah macam gini, buang hujung ni. Saya tak nak benda ni, kita buang yang hujung ni. Letak macam ni. Betul ni satu. Dah kita boleh ketuk dah sini. Jadi masa habis. Okay, nak bagi dia rapat lagi, tekan ni pakai yang lepel ni. Okey dah. Okay, lepas tu kita dah boleh pasang bekas sampul tadi lah. Cuma kalau kita macam saya ni, saya dah pakai drill kilat ni. Kalau kilat ni kita boleh pakai buntut dia ni untuk ketuk ni. Untuk ketuk plug ni masuk ke dalam macam inilah. Macam gini. Kita boleh pakai buntut dia ni, pasal buntut ni besi ni. Jadi boleh pakai. Lepas tu kita pasang. Jadi yang ni saya pakai washer lah. Dan kita boleh masukkan macam ni. Ikat dulu sikit, lepas tu lepas, cari lubang dia, masuk ke dalam plug plastik tadi. Kita masuk, pusingkan tangan sikit. Okay, dah kita boleh lepas. Baru kita pakai drill. Jangan main buat satu tempat je, lepas tu dah masuk, lepas tu cari lagi. Sebab kadang tu kalau kita buat gitu, nanti benda ni je sengit. Jadi lari lah, nak kena buka balik ataupun kena longgarkan balik benda ni. Jadi caranya kena buat macam tadi lah. Ni masuk sikit, ni masuk sikit. Dah macam gini, baru pakai drill. Tak macam ni. Okey dah. Yang ni pula. Okey dah. Okey dah siap kita punya ni. Jadi ginilah kita punya hasil dia. Dah macam mata alien. Dah boleh letak barang-barang atas ni. Okey, jadi kalau macam gini ni, kita tak nak bagi dia karat. Sama ada kalau ada geris, letak geris sikit kat sini. Kalau ada silikon, letak silikon. Okay, macam saya ni, saya pakai grease ni lah. Pasal dia ni bukan jenis spray biasa, dia grease. Ini grease jenis spray.
Macam ni pun sama lah. Cuma kalau kita nak pasang terus bekas yang ini, kita nak pasang dekat sini, kita nak tebuk kawasan garisan yang ni, kita tak payah pakai masking tape lah. Kita tembak terus je macam gini. Pasal kalau masking tape tak gunalah. Pasal apa? Pasal ni dia ada ruang kat belakang ni. Jadi kalau ada ruang ni, masking tape tak boleh pakai. Kita tembak terus je. Saya tak payah pakai buku air ni. Pasal apa tak payah pakai buku air? Pasal garisan objek ni pun dah lurus. Kalau kita check pun tengok dia lurus. Jadi kita ikut je garisan ni sebagai garisan lurus. Jadi yang ini saya tanda tentu lah. Tengok garisan lurus agak-agak lah. Tanda-tanda titik yang kita buat tu. Jadi kalau benda ni kita tebuk terus lah. Tak payah pakai kaedah masking tape tadi. Okay, sebelum kita nak tebuk ni, kita kena check dulu dekat belakang mozaik ni dia ada simming ke tak ada simming. Kenapa kita nak kena check ada simming ke tak ada simming? Sebab kalau kita tak check, kalau mozaik ni kosong, dia tak ada simming dekat belakang, nanti bila kita drill dia akan pecah dekat sini, kawasan sini dengan kawasan sini. Pasal apa? Pasal gegaran daripada drill tu, bila kita tebuk, gegaran daripada drill tu dia akan pergi ke mozaik ni. Dia tak pergi ke belakang. Dia tak pergi ke simming, dia tak pergi ke dinding. Jadi bila gegaran tu dia pergi ke mozaik, itu yang dia akan jadi pecah dekat kawasan ni lah. Jadi sebelum kita nak drill ni, kita kena check dulu. Jadi macam mana kita nak check? Ambil pensel dan kita buat gini. Dekat kawasan titik tempat yang kita tanda ni. Kalau gini, dia padat. Bila padat, belakang ni ada simming. Yang ni pula, okey, dia padat. Bila padat ada simming, baru kita boleh tebuk mozaik ni. Tapi kalau dia bunyi macam gini, okey, kalau kosong dia akan bunyi macam gini. Ini padat. Ini penuh, ada simming belakang. Kalau ni, dia gemuk aja lebih. Kalau ni, yang penuh ni, dia padat, ada sini kat belakang. Kalau ni kosong, penuh, kosong, penuh. Ini kosong macam tadi, kita kena alih titik ni tempat lain lah. Sama ada sini sikit ke sini sikit, mana-mana lah. Kalau tak boleh ke sini, kita enjak ke atas ni ke, ataupun ke bawah ni ke, mana-mana lah. Janji jangan tebuk tempat yang kosong, yang tak ada simming. Jadi yang ni kita check tadi, dia penuh, ada simming, dia tak kosong, baru kita boleh tebuk mozaik ni. Untuk tebuk terus ni, pakai macam tadi lah. Pakai mata yang tebuk dinding batu ni. Kita letak, buat sikit dulu. Pasal kita nak bagi ada lubang kecil je kat sini. Kalau kita buat terus je, nanti benda ni lari ke bawah. Jadi kalau dah ada lubang sikit kat sini, mata drill ni dia akan lekat kat sini. Dia tak pergi ke bawah lah. Jadi bila dah ada lubang ni, tekan macam ni lah. Satu lagi, sini. Okay, dah ada lubang. Tebuk terus. Jangan buat gini. Buat gini nanti kan takut pecah. Jangan buat gini lah. Buat lagi terus macam gini. Okay, lepas kita tebuk tengok ada keluar air tak? Tak bocor. Ini pun tak bocor. Pasal apa tak bocor? Pasal bukan laluan paip air. Laluan paip air macam yang kita dah bincang tadi lah. Ketuk je sini. Dari bateri ni, bentuk dia ni, kita buat tukul lah.
Dan kita ambil ni, masukkan skru, letak je dekat sini dulu. Dia lekat, pasang macam ni. Macam gitulah. Cuma kalau gini, kita nak pasang, boleh lah gini, kejap. Lepas tu tak boleh masuk. Pasal apa? Mata dia ni panjang sangat. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okay, kita kena pakai ni. Nampak tak dia pusing? Jadi yang ni kita kepakkan macam ni. Letak je sini. Dan kita kena pusing pelan-pelan. Nampak tak dia masuk? Okay, macam itulah. Yang ni sama lah. Letak macam gini. Jangan laju. Kalau laju macam tadi lah. Kena buat pelan-pelan. Kena buat pelan-pelan. Dah habis. Ni. Okay, dah habis ni. Okay, dah siap.